Selamat datang. Walid buat apa kat sini? Walid nak makan nasi lemak. Janganlah jauh-jauh. Boleh ke Walid nak makan nasi lemak sini? Boleh? Apalah pula tak boleh? Boleh. Cantiknya muka. Nama Dewi ke? Bukan. Jauh sikit. Nama saya Arisha, bukan Dewi. Walid bukan nak pergi masjid ke? Kenapa datang sini ya? Walid terjumpa kedai ni sebelum ke masjid. Itulah Walid mengidam nak makan ni. Dewi, kenapa nasi dia warna hijau Dewi? Oh, ni buat daripada beras basmati pandai. Walid nak lauk tak? Dewi suka lauk apa? Aduh, aku dah kata nama aku Arisha. Walid nak Arisha boleh? Kalau Arisha nak Walid balik. Kalau Arisha punya favourite lauk yang ni, rendang ayam. Oh, rendang ayam. Tengok sikit. Kau ni sangat pekat. Boleh. Walid suka pekat-pekat ni. Berapa harga ni, Arisha? Ni RM11.50. Tapi boleh tolong Walid tak? Kenapa dia? Aduh. Ambilkan duit dalam janggut Walid ni. Tolong. Ambil lah ni. Buat balik. Ambil saya belanja. Belanja? Tak apa. Walid ambil ni, makan pergi layan Dewi. Tak apa saya belanja. Tak nak duit, betul tak nak duit? Tak nak. Tak apa. Betul tak nak Kenapa? Tak apa, pergi balik. Walid ni, penting lah. Pergi balik. Okey.